Ni lah dia punya N dekat paksi Y. Okey? 30 hari, 30 soalan matematik. Ini adalah hari yang ke-22. Recap formula kecurunan. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Ni formula yang korang selalu guna juga kan? Famous kan? Okay, first of all dia kata kecurunan MN ialah negatif 6/5. Maksud dia MN tu ialah garis lurus tau. Okay, kecurunan MN negatif 6/5. So dia menurun. Okay, dan dia bagi tahu yang M tu berada dekat paksi X. So contohnya kalau cikgu letak, okay kat sini adalah paksi X. Ini berada di atas paksi X. Okay, so ini adalah M. Mana N dia? I tak tahulah kat sini lah. N dia kat sini. So contoh dia bagi kat sini kosong dengan 12. Oh maksud dia, graf dia kat sini ialah 12. Ni lah dia punya N dekat paksi Y. Okay, so something like this. So boleh bagi tahu saya tak dulu? Koordinat untuk yang kat sini berapa dulu? Untuk M. Tahu tak kamu punya X berapa? Tak tahu. Tapi tahu tak Y dia apa? Kosong. Okay, ini ialah pertama. Yang kedua, kat sini kita ada kosong dengan 12. Yang dia bagi kat kita ialah dia punya kecurunan punya jawapan. Jawapan bagi kecurunan ialah negatif 6/5. Boleh tak kita masukkan dalam formula? Boleh kan? Masukkan macam mana? Yang ni ada Y2, Y1. Pilih sekarang. Contoh cikgu letak ni ialah Y2, yang ni jadi X2. Yang ni X1, yang ni pula Y1. Masukkan je lah ya. Jom. Kecurunan diberi adalah negatif 6/5. Y2 berapa? Y2 12. Tolak Y1 kosong. X2 kosong. Tolak X1 X. Okey? Negatif 6/5 sama dengan 12 per negatif X. Boleh pindah atas, dia jadi negatif 6. Darab dengan negatif X, dapat 12. Darab dengan 5 pula. Dapatlah positif 6X, ini dapat 60. Apa jawapan X? 60 bahagi 6, jawapan 10. Maka saya punya jawapan untuk koordinat M adalah apa? Dapat dah X dia 10,0. So kat sini kalau korang perlukan lagi bantuan untuk last minute study, beli buku Cikgu Debbie, tekan beg kuning. Kerana Cikgu Debbie punya buku memang untuk fast track SPM last minute study. Ada soalan, ada jawapan, ada video tutorial juga untuk korang. Ada 4 jam SPM webinar diberi kat dalam juga. Dengan harga yang sangat murah berbanding dengan apa yang cikgu bagi kat dalam. Okey, berbaloi guys. Berbaloi untuk korang dapatkan. Boleh buat revisi terus kat rumah. Dan boleh simpan sebagai kenangan lepas SPM. Ini juga Casio Classwiz biru dan pink yang Cikgu Debbie akan start mula jual. Ini adalah kalkulator yang original daripada Casio sendiri. Dan guys, Cikgu Debbie dah menjadi official dealer untuk jual this calculator kepada korang. So, boleh beli, tekan beg kuning. Don't worry, this is original one.